Korang pernah rasa tak ikan sungai masak lemak dalam hutan ni? Kau sebenarnya tak pernah rasa kan? Betapa syoknya makan ikan masak lemak dalam hutan ni. Tengah-tengah hutan ni semua rasa lebih syok. Sedap, angin sejuk-sejuk, bunyi sungai, bau tanah. Nak pula dapat ikan fresh, isi putih lembut. Kuah masak lemak pula pekat, kunyit serai, cili semua cukup. Semua bersatu. Okey, nikmat, subhanallah. Bila suap je, ya Allah, cair dalam mulut. Rasa dia lain macam. Kalau nak rasa vibe macam ni, rajin-rajinlah bersatu dengan alam. Sesekali tu healing lah kat tengah hutan macam ni. Selain dapat menikmati ketenangan, dapat juga menikmati keindahan ciptaan Allah SWT.